Apa guys? Untuk projek kali ni adalah kami bertiga, saya Cikgu Syah, Cikgu Nazmi akan merentas apa nak Cikgu Syah dengan basikal ni? 9 daerah dalam masa 24 jam. Daerah dekat mana Cikgu Nazmi? kita akan jalan 9 daerah merangkumi 300 lebih kilometer Di Selangor. 300 ah? Ya, 300. Berani tak? Ini saya tak tahu lagi benda ni. Tak tahu lagi. 300 km. Dan kita jentera yang kita akan naik. sekarang dekat Bad Artisan. Kita nak minta dia orang check sama ada layak ke tak. Kita tak tahu layak ke tak basikal-basikal kita ni. Ini basikal-basikal kita lama-lama dulu waktu kita student ni. Nampak? Itu apa hal? Rantai mana tengok. Rantai kan. Tak tahu lah mampu ke tak mampu. Tapi kalau abang tu cakap tak mampu, Mungkin kita beli je lah basikal baru kan. tak tahulah. Beli je lah. Ni Tapi banyak ni basikal ni. tapi yang Cikgu Syah, saya memang tak pernah beli basikal yang canggih. Semua second hand. Kita tengok harga yang berapa. Okay. Alright, so kan kita dah sampai pun dekat Bad Artisan. Okay, let's go. Ush. Lawa-lawa tu macam ni. Boleh tak kita letak basikal kita kat luar? Malu saya. Malu. Malu lah. Oh, malu dan memalukan. Bang, abang Bang, basikal kita ni layak ke nak masuk dalam ni? Oh, boleh. Boleh. Malu lah. Oh, tak select. Dia orang mesra tak select. kita orang ini datang dengan dua objektif bang. Sekilas pandang abang, kalau basikal ni layak, abang cakap layak untuk 300. Kalau dia tak layak, kita beli baru. Kita dulu. Oh ni ini kecil ni. Ni sebelah 28 ke sebelah 25 pun saya tak sure ni. 28 dah masuk. Dia punya range dia lah. Gigi dia. Seksa lah. Oh, kita pakai kecil tadi. Naik dekat apa Mendung tu. Oi, meninggal bang. Oh. Macam mana boleh ada kat sini? Saya tinggal memang sebenarnya. Kata meninggal. Oh, ya ada. Okay, so tak layak Dia meninggal hidup balik. Pada saya lah, seksa lah. Selesa. Okay, yang ni bang, layak lah ni bang. Yang ni Ni Alcott. Saya Alcott. terpaksa buang dia punya jenama dia. Tak ada apa lah. Kan boleh tak tampal apa Pinarello ke? Jangan bang, nanti itu lagi teruk kena bahas. Kalau Alcott dia ada yang Tapi kalau nak buat long ride macam ni, satu isu yang kita orang selalu encounter, FD dia kadang tak function. Bukannya sebab dia ni, tapi sebab carbon dekat sini ni mungkin dia nipis sikit. Ada masa shifting tak masuk. Sekejap lagi kan tengah-tengah buat 9 daerah, dia ada lalu jalan dalam apa semua. Tak ada kedai basikal. Buatnya apa-apa jadi dah jenuh. So reject. Okay, ni bang. Aduh. Bang, kalau abang reject ni, jadi abang kena tolong kita orang. Basikal apa yang kita orang kena beli tau? Ni gaya dah mantap lah. Okay, memang nak road bike ke atau memang nak climb bike macam ni? Abang naik je memang. Saya pun tak tahu. Kalau climbing ada banyak long climb tak? Lalu Tak mana pasti, tu? tak pasti. Sebenarnya dia belum tahu. Kita nak kedah je. Dah weh. Oh boy. Ni pun Tak layak. okey. Okay. Tak payah beli. Jimat dia aku. Pada saya kalau abang ni 50-50. Abang dua orang ni kalau let's say ganti bike baru tu ambil disc brake terus. Lagi safety. Safety Yes, disc brake ni hujan panas ke apa brake dia konsisten. Kalau nak tukar baru, syarat kami satu bang. Abang kena bagi basikal. Sekarang average speed kita orang 40. 40. Rider melanda tu. 17, 18, tak sampai 20 pun. So kita orang ni kalau Ironman bang, ngam-ngam kuku je, seminit lagi nak sampai baru habis timing. Okay bang, boleh kita letak basikal bang. Kalau kita nak kena beli baru, abang suggest kat kita orang, ni yang dalam kamera ni biar orang dapat apa? Gambaran lah. So jawapannya hari ni adalah kita kena beli baru. Tapi kita tak main-main, kita akan booking terus lah. Bang, tapi alalang basikal dah sampai sini, kita servis semua siap boleh bang? Cantik-cantik. Alalang tangan kita nak buang, betul tak? Kadang-kadang ada orang yang baru nak start Ironman ke apa ke, dia nak cari beginner bike. Kita jual terus tak boleh? Murah kat dia. Tapi bagi tahu average speed 16 je lah. Bang, biasa kawan saya ni kalau buang pun tak apa bang. Yang Alcott ni. Jangan. Yang ni pun kadang ada orang cari ke kan. Tak tahu layak lagi tak wujud tu. Macam abang ada buat Ironman triathlon? Ada buat. Ada buat. Saya tak ada. Ironman triathlon. Ni empowerment. Nak join kayuh je lah buat masa ni. Tak ada plan nak lari and berenang. Sun lah. Ada Sun tu berapa sun? kalau kena paksa pun saya datang. Macam ni pun 9 daerah saya tak tahu. So kita setahun kita akan masuk
3 kali lah. Tapi abang bukan kita pro, kita ngam-ngam kuku je. Itu tak boleh percaya kadang tu. Tak betul. 70.3 je. Yang Ahad lepas saya orang tak air habis. 70.3 tu pun kalau saya tanpa renang tu dah tenggelam dah bang. Okay bang, untuk 300 km ni jujur pada hati abang. Bagi kita orang tak buat kesilapan. Nak long term punya invest. Road bike ke TT bike bang? Kalau abang memang ada main triathlon apa semua, pada saya try bike tu bos. Stok ada? Stok kita kena check dulu. Size apa abang pakai? Dia tak tahu. Yang saya tahu S-Work ke. Saya bagi S-Work, yang ni bagi Polygon ke. Jadi kita check size apa basikal kita. Lihat bang. Boleh kita ukur insik. Kalau macam abang ni baru nak start, pada saya kalau nak terus try bike tu agak merisaukan sikit lah. Road bike ada? Road bike ada. Tuhan nak try bike boleh? Mana yang kena? Mana yang kena? Saya okey. Tu dia tak sebut nama brand basikal hang tau. Dia cakap hang ada road bike je. Pinarello. So ini bila kita nak beli basikal profesional, pengalaman pertama kami tak tahu ni kan. Yang ni longgar. Lepas je bang. Cikgu Syah tinggi pada kita semua. Nak beli basikal pun kena ukur tinggi tau. Tapi Syah tinggi jauh beza orang kita ni. Ni aku rasa 180. 18. Bike lebih kurang 72 macam tu. Sensor size 55. 54 Sevelo boleh pakai. 54. Sevelo. Esok dia. S-Work Tak hanya yang main-main hang tanya abang tu harga. Dia tak murah tau. S-Work start daripada 50 lebih lah. 50. Tak apa. Okay, mana yang okey? Okay. Bang, yang kedua. Tengok apa saiz dia. Ada ukur-ukur. Tak maksud nak beli basikal yang selalu kita tak pernah beli basikal macam ni kan. Yalah, kita first time beli basikal main pakai Main benda. pakai benda je. Tarik Lepas tu naik berapa kali. Sampai rasa macam duduk atas saddle tu. Kaki lurus make sure lurus. Tak apa function. Oh, ini seat seat, Oh. Okey. Topi? Ini tak apa. Yang penting saya nak tahu panjang kaki dulu. Oh, panjang kaki dulu. Itu lagi utama. So, Cikgu Najmi dah settle. Kita tengok berapa saiz bike Cikgu Najmi. Cikgu Syah tadi saiz bike dia 54. Kami tak tahu 54 tu apa. Nanti kita tanya abang dulu 54 tu apa. 54 tu bukan berat. Yang ni 64. 64. Dengan saddle height dia 64. Size 48 bentuknya. P series. Sekejap saya check sekejap. Dia tak murah basikal-basikal ni. Sebab itulah kita dulu mampu. Waktu kita triathlon dulu kita mampu beli basikal 3 ni je. Ini Tapi untuk challenge 300 ni aku tak berani tau nak pakai basikal ni. ini paling-paling pun dulu kita pernah buat 80. Time hang dulu ni 90 lah. 90. Saya paling jauh pergi basikal ni Tak ada. 50 je. Satu lagi safety lah. Awak cakap 300. Oh, tu Sevelo. Servialo. Syah lawa gila weh. Aku rasa ni 50-60 ribu ni. Ni harga ni ah. Apa? Oh, 18 ribu. Janganlah dia ketuk-ketuk. Oh, harga dah 18 ribu ni. Ni, Pinarello. Pinarello. 22. Oh, ini body je. Body saja 22. Oh, gila. Syah. Weh. Body saja. Cancel. Challenge ni cancel. Weh. My V. Gila bah. Weh, dah lah. Weh. Basikal aku je. Dah lah besi Syah. Pedal sini cancel. Terlalu mahal. 22. Murah pula. Sebab dia 105. Oh, yang saya Altegra tu mahal sikit. Dia punya model je. Kalau compare Altegra, Dura Ace, 105 ni 3 level dia lah. Altegra tengah-tengah dan Dura Ace paling atas. Okey, tak apa bang. Abang dapatkan saiz saya dulu, lepas tu kita bincang model. Tarik betul-betul tinggi. Tarik lah. betul, tarik 76. Tarik macam duduk atas saddle basikal tu. Tapi hanya duduk lah. Oh, okey. 77.5. Okey, boleh lepas. 7.5. 77.5. So abang punya lebih kurang 66 macam tu. So kita ada isu sikit tadi. Macam stok ada tak ada. Okay, jom. Kita pergi ke meja yang paling penting. Tengok abang ni tengah check stok. Tengok apa basikal stok yang ada. Gear duit je. Kita tak tahu harga lagi berapa ni. Abang punya size ni 48. Okay, nama dia Najmi. Najmi, Rafat 51, kawan seorang lagi 54. Awak tinggi sangat. Awak besar sangat oh. Kaki panjang dia okey. Walaupun tinggi dia Tak, kaki- kalau compare dengan saya tinggi sikit lah. Tapi saya kaki pendek. Dia kaki dia panjang. Ni liang awak. Memang panjang kaki bang. Saya ni. Panjang tangan. Basikal ni lagi-lagi macam road bike, tri bike ni. Even kalau kawan kita sama tinggi pun bila kita pinjam basikal dia tak dapat. Lain.
Sebab mungkin kawan tu tangan panjang sikit, so dia kena pakai stand panjang lagi. Mungkin kawan tu kaki pendek sikit, so dia punya saddle height rendah. Bila abang duduk rasa macam asal rendah pula habis sekali, So, pada sama tinggi. tangan pun kena kuat. Main tu kalau masa dah beli bike nanti nak buat bike fit. Okay bang, bike mana kita nak beli sekarang ni? Okey. Macam belum. macam ukur baju. Tapi kita boleh tukar tempat, tukar model lagi bang kan? Baik, okay, kita settlekan ini semua abang. RM26,000, ada gambar bang? Dia itu tu Aku dia tak tahu. punya group set elektronik yang color grey ni. cantik. Duraiz punya group set RM11,000. Complete. Basak tu apa bang? Basak? Color dia. Oh colour. Color basalt. Lepas tu dia ada option orange. Orange ni pun dia itu Kuning ada bang? Kuning tak ada. Hitam, tapi hitam pada saya normal lah. Hitam bosan lah. Bosan lah? Kalau pada saya lah, saya lagi prefer Okay. either orange atau ni. So yang abang suggest dekat saya, kalau yang ni kita boleh ambil segera? Yang ni kalau let's say abang bayar apa semua, silap dalam tak sampai seminggu boleh dapat. Bang sebab kita nak kasut, kena pasang tu. bang kasut semua kita orang tak ada lagi ni? Helmet semua tak ada lagi? Itu semua kita ada. Semua ada Tu nanti lepas bike dah sampai, kita boleh discuss kasut tu. Okay bang, kalau 3 biji 3 biji So total sampai ke 3 biji kita tengah takut over ke dia. Tak 20 26 ni. 26,999. Tak tahu. 7 kali 3 lah. So lebih kurang total lah dekat 81 lah. Tapi kita akan bagi, jangan risau, free gift kita bagi botol, botol case. Lepas tu Saddle tu? bike service one time full service dengan bike fitting tu free juga. Saddle dapat sini? Of course dapat. Kalau tak macam mana nak duduk? Bukan. Pedal. Pedal. Pedal boleh lah kita bagi satu. Risau. Sebelah dia bagi. Bukan sebelah. Sepasang Okay, yang ni gear dia elektronik. elektronik. Okay, elektronik. Senang nak jaga. Jangan jaga. Brake dia yang macam basikal lama saya ni tadi, Itu ring brake. rim brake. Beza Yang ni disc brake. Beza dia? Beza dia, macam saya cakap tadi, braking power consistent. Hujan, panas apa semua, tak ada hal. Safety okey bang. Macam kita nak ride macam turun bukit ke apa. Lagi safety. Syah, kita kena betul-betul Syah. Kena kasih habis 300 ni. Boleh habis. 300 km. 88. Okay, abang boleh tolong kita siap kasut semua boleh adjust nanti lah. Sebab kasut TT bike dengan road bike lain kan? Sama je, boleh pakai sama. Sama. Sempat tak kita nak biasakan diri dalam masa 2-3 jam, esok kita nak pergi shoot long ride terus? Kalau fitting tu elok Kalau ke? Fitting tu kita boleh assist lah apa semua. Sebab kita rushing kat ni sebenarnya kan? Sebab apa, bila nak buat? Best car sampai boom jalan terus. Okay, so itu je bang Nanti abang WhatsApp saya. Dah tak booking belum? Kalau serius tak booking? Booking dah belum? Booking. Sebab semalam dah bayar booking. Kita tak main-main. Kita tak sembang kosong. Semalam sebenarnya saya dah datang sini, kita dah booking, cuma kita tak bawa kamera. So kita datang hari ni Ada untuk bukti, pilih. ada bukti. Nak tunjuk sikit. Okay. Jangan bini aku Tak. nampak ni. Mak, macam mana bang? Bini dia tak settle kita. Bang, tapi saya rasa Ni, okey, pasal bini sekejap lagi saya ada satu satu teknik So kita dah bayar. Kita baru booking semalam 10,000. Okey, untuk pasal wife ni, saya dulu mengamalkan teknik minta maaf lagi mudah dari minta izin. Oh, minta maaf lu. Beli dulu, barang dah sampai rumah, dia bising macam mana pun benda dah ada. Serius Benda bang? dah ada, betul. Okay, so kita pilih model ni sekarang ni. Ni Cikgu Nazmi dia saiz 48, saya Abang, 51, basah juga? Cikgu Syah 54. So saya ambil ni lah warna basak. Cikgu Syah pun Bagi basak. Oren. Okay, Cikgu Nazmi dah ambil warna oren. Tapi warna oren lawa tu. Oren dia jahat. Okay, alright. Terima kasih banyak bang Okay. Sama-sama. Apa-apa nanti saya update bang. Okay. Okay, kita dah habis pilih basikal. Jenama apa? Cervelo. Dah ukur tengah-tengah tadi, seat tu kan. So nanti kita tunggu basikal datang. Cikgu ambil colour apa? Saya ambil colour basak. Basak tu colour apa? Saya dah, sebab saya ambil warna oren. Tapi for now untuk yang kita mampu lah kan. Itu antara basikal yang profesional, yang level marhen lah Walaupun nampak ni tapi mahal lah tadi 27,000. Gila tu. Nanti kita kena datang balik untuk Fitting. Lepas tu kita terus gerak Shoot. tu. Kita terus gerak. Okay. So next kita akan datang untuk fitting. Lepas tu kita akan belajar naik sikit. Lepas tu kita terus shoot 300 km. Boleh. Berjaya ke tak? Tunggu nanti. Kalau tak berjaya, video ni tidak akan keluar. Kalau tak berjaya, kena bayar balik.
Itu. So hari ni kita punya basikal dah sampai dan kita nak tengok kita akan buat apa hari ni Cikgu Rafat. Tak tahu lah Kata dah boleh. Bukan boleh turun ambil ke? Tapi ada berita tak best lah sebenarnya. Allah. Tak boleh ambil? Boleh ambil. Oh, boleh ambil. Okay, cerita dia orang dah pasang dekat warehouse basikal tu. Okay, Kita tak dapat buat shooting. Buat unboxing tak boleh lah. Tak boleh. Sebab diorang dah pasang. Sebab kalau pasang kat sini, takut alignment lari, balancing. Dia orang nak specialist kat sana yang pasang. Okey. Maknanya hari ni kita Betul ni? Buat apa? boleh ambil terus? Hari ni kita akan buat fitting dulu. Kena fitting Sekejap, pula. fitting tu apa? Fitting tu apa? Okay, fitting ni. Cerita sikit macam ni fitting kenapa penting fitting ni. Kena fit ke? Sebab basikal kita ni custom nampak. Dia tulis quality custom bike. Tak, Jadi fitting tu apa? Fitting tu dia apa? nak sama badan dengan basikal tu. Sebab Sama kita size lah. 300 kilo kan. 300 kilo mengatasi. Tengok, dia beli kasut baru. We do not care. Minum kan? Dah. Dah awak Tadi tak salam. Bayar tak? Oh. Ni size 54 abang punya size. Ni size 51 abang dapat punya size. Bottle case dia bagi. Bag ni pun dia ada bagi. Tapi tak pasang lagi lah. Sebab sekejap lagi nak buat fitting takut nak adjust apa semua susah kan. Lepas tu seat post tu pun belum potong lagi. Potong? Ya, dia kena potong. kena Kalau potong. nak turunkan kena potong. Sebab ni tinggi ni. Maximum height. Dia tri bike dia memang macam tu. Try bike nama dia. Tegak betul. Sebab ni kalau let's say boleh turun pun dia akan tembus tayar ni. So nak tak nak kena potong. Ni kenapa ada lubang ke bang? Memang macam tu dia boleh adjust. Tu satu kelebihan lagi tri bike ni. Kita boleh adjust saddle ni ke depan ke belakang lagi banyak. Sebab kalau mengharapkan railing ni saja sikit je. Tri bike dia saddle height dia memang tak tinggi macam road bike. Road bike memang saddle height tinggi-tinggi lah. Sebab yelah dia road bike ni aggressive setup. Kita nak attack, kita nak drop kawan orang apa semua kan. Macam ni untuk kita maintain. Maintain lah. Maintain pace. Lepas tu yang ni boleh buka Yang macam peti Rahsia. rahsia. Kalau ada tarik je extra kan. Oh. Dia ada bag. Dia ada bag. Bag tu boleh letaklah tube ke apa-apa barang. Ni kenapa dia tulis mineral oil ni? Dia punya hydraulic brake. Dia pakai hydraulic ni. Dia bukan pakai kabel. Caliper dia sebab dia pakai disc brake. Disc brake. No, gila. Okay, kita osong dulu. Siapa nak fitting black? Kita osong. Macam abang ni tak boleh sebab tengah nak kena pasang. Oh, itu. Alamak, spek patah pula. Oh, som. Dia kalah lah. Itulah tali Dia kalah. Dia kalah. Langsung orang kerja. Oh, tak ada. Lain kategori. Dan belum. Aduh. Betul-betul nombor 3. Nombor 3. Basikal saya ni warna pink ke warna orange macam Dia mana? macam berdebau lah. ada pink sikit kan. Macam pink pula dalam gambar Dalam orange. gambar nampak orange. Dia sampai ni dia macam ada dia panggil apa? Mauzi. Risau pula. Nanti kan semua lelaki kan. Hai bang. Tapi lawa warna dia lawa. Orange salmon Ini apa special dekat kita panggil apa ni? Ni kita panggil apa ni? Mana ni? Ni. Benda ni. Crank. Crank. Apa special yang ada kat crank ni? Itu nama dia crankshaft. Crankset. Crankset. Crankset Crankset. ni okey, dia pakai 5236 dia punya tools dia, gigi dia. Lepas tu dia siap datang dengan power meter. Power meter. Siap ada power meter tau. Okey. Biasa-biasa. Power meter untuk apa? Power meter tu untuk detect berapa watt kita tekan pedal tu. Oh. Berapa watt Berapa watt? So daripada situ baru kita boleh kira kelajuan kita ke apa? Dari situ kita tahu effort kita. Effort. Kalau tengok ni semua tak ada wire kan? Tak ada wire. Dia tak ada kabel. Ni semua dia digital lah. Tekan kat sini kot. Saya pun tak tahu. Elektronik. Yes. Dia tak ada semua elektronik kan? Dia wire jap. Wire ni break kan? Wire kabel je. Dia bukannya wire ni wire elektrik kabel. Bukannya kabel macam alamak kita pun dah tak. Tu Syah punya basikal. Ya. Ni kan nak shift kita pakai wire-wire banyak ni kan kabel-kabel ni kan. Dia tak ada. Dia tak ada betul. Tak ada, dia clean. Bluetooth. Bukan Bluetooth. Serius lah Bluetooth. Iya. Bang, Bluetooth ke? Bateri dia kat mana Bateri dia dekat belakang ni. Dalam seat post ni. So yang kita nak charge tu macam mana? Sini. Ni. Charge. Yes. Ni dia charge. Ya. Tu. Dia boleh tahan Seperti- berapa lama? Bergantung pada shifting pattern kita. Tapi Okay. kalau macam contoh maksimum 200 jam.
200 jam. Tapi kalau contoh kita banyak lalu route yang naik turun bukit, banyak shifting apa semua, dia akan cepat sikit lah. Mungkin Macam dalam 100.5, 130. 50 jam boleh tahan lah. Confirm. Okay. 50 jam tu boleh tahan lah. Okay. Tapi kalau contoh macam abang nak buat ride yang 300 kilo, at least bawa satu charger dengan power Okay, bank. okay. Weh, ada Apple Find My Oh, kita tahu basikal kita kat mana. So kalau contoh, yalah bila buat Ironman tu apa, bila parking banyak-banyak macam tu, kita row ke berapa lah, takut dah bong berenang tu kan. Betul. Tak, ni nanti kat wife kita kat rumah, dia boleh trace kita kat mana. Aduh, itu yang saya nak tahu. Aduh, Find My iPhone tau. I ingat handphone ke. Ni nanti cabut stiker ni, jangan bagi tahu ada benda. Cabut stiker ni dulu kan. Macam dia buat dalam batang tu Dia letak. Rasa dekat power meter ni kot. Ah. Sensor dia tu. Kenapa basikal tu penting? Awak kena ada basikal, kenapa kena ada basikal lain? Sebab saya memilih untuk tak nak pening kepala lah. Apa? Kaitan bila? Sebab saya memilih, kalau wife saya nampak sini pun mungkin dia hati dia gembang-gembang hati dia. Sebab saya memilih basikal. Saya pilih basikal. Ingat pilih dua. Saya pilih 2 basikal. Dan Ni basik- kenapa kita buat benda ni? Sebab kita nak pergi 300 kilo ni. Nombor 1, basikal ni build dia lah. Yang ni build in Taiwan, yang ni build ni Canada. Macam kita beli kereta Conti lah kan. Tengok Oi, berat pun. Oh ni memang berat. Lebih berat lah. Ni berat dia. Ni pun sebenarnya compare untuk basikal lain dia ringan. Tapi berat ni. Dalam 11 kilo ada. Oh, sorry. Oh. Okay, abang pegang ni jap. Ni dalam 9 lebih kilo. Dalam 11 kilo ada. Ni mungkin 10 lah. 10. 9 lebih lah. 9 lebih. Cuma ni sebab tak pasang aksesori lagi. Oh, Pasang okay, bag apa okay. mungkin tambah sikit. Sama berat lah. Apa lagi? Dia punya teknologi wise lah. Dia punya safety. Kan ni teknologi lama. Pakai rim brake. Paling obvious lah. Ni spek udang. Spek udang. Ni spek udang. Ini disc. Ni disc brake. Okay. Kelebihan dia, Kelebihan disc brake. apa-apa cuaca pun dia still bekerja dalam keadaan optimum. So, grip lah, dia grip lah. Yes, hujan, panas apa semua. Kalau macam rim brake, lagi-lagi wheel carbon ni, bila hujan, terasa meluncur. Bila kita tekan brake tu macam tak ada brake. Kalau ni supplier pun masalahnya tengah tak ada barang. So yang kita ada Altegra atau Dura Ace ni lah. Boleh. Pedal. So nanti kalau ada bawa kasut sekali, sebab lagi nak fitting ada bawa kasut kan. Ada. Saya boleh tolong pasang sekali klip tu lah. Okay. Kalau pakai Shimano ni. Saya ada kasut. Kalau ni saya boleh bagi 480, ni 780. Apa beza ni? Ni ringan lah. Beza dia dekat weight je. Tapi yang ni memang jauh lagi better lah. Yang ni bearing pun ceramik kalau Dura Ace. Ni dia punya weight dia, abang boleh pegang. So saya keluarkan yang ni pula. Ingat. Dia carbon tau. Altegra pun body dia carbon. Okay, abang try compare. Okay, mana paling berbaloi lah bang? Yang paling berbaloi pada saya Dura Ace lah. Dura Ace 7 lebih Tapi kalau berat. pertengahan Altegra dah kira sedap dah. Yang ada cuma spek dia ada? Yang ada arrow? Tak ada. Yang tu tak ada. Tu lah kalau tapi kalau untuk abang buat 300 ni. Okay. Basah. Size ni boleh masuk dengan basah punya colour. Size L abang try. Sebab abang tak ada helmet kan? Tak ada. Yang abang Saya dapat ada dengan ni ada helmet. Ada. Tapi Decathlon lah. Boleh lah, hidup lah. Decathlon boleh lah pakai, tapi dah pakai Cervelo takkan nak pakai Decathlon yang helmet. Aduh, kena hina. Okay bang, cari satu lah yang saya. Pandai Semua kena hina. Baju. Tadi apa saya nak sebut abang bagi free lah bang. Ambil lah, boleh buat training. Jadi Ni macam kena ni boleh masuk dengan abang punya frame kan. 500 lebih kat semua. Yang ni mahal sikit. Ni sekali pegang tu memang mahal ni. Betul tu. Maknanya dia high class putih. Bang, yang mana paling murah? Tunjuk saya tu. Yang ni. Okey, saya pegang ni harga. Satu kelebihan kasut triathlon ni, kan kita lepas berenang basah-basah kan. Dia tak perlu pakai stokin pun tak apa. Pakai stokin pun boleh. Aku tak ada masalah stokin dah lepas ni. Okay, abang try dulu. Yang tu abang punya stokin mungkin tebal sikit lah. Tapi tak apa, try dulu. Ui, smart lah. Pada saya, sebab abang dah ada kasut lain untuk pakai buat belah sahat ke apa, cari satu proper untuk triathlon punya. Ketat je. Gerak jari. Ketat kan? Ikat jap.
Tak tahu. Saya betul-betul kat kuku. Kan? Sini ni. Besar Ada ruang satu. sikit. Ni. Sini, tu. ada ruang sikit ni. Ada besar satu saya ke bang? Tapi jap. Macam kena satu ni. Dah agak lah punya. Saya setiap kali beli kasut, itu je masalah Cikgu Syah. Yang masih menyampah dengan dia adalah kasut tak pernah ada saiz. Kasut, saya akan masuk kedai kasut. Okay, mana kasut yang saiz? Bagi aku, try. 10, ni 10.5 tau. Saya before ni memang 10.5 pun. Weh, yang ni kasut yang tak payah pakai stokin. Ui, tapi solid pada fizik aku. Oh, dia tak ada atas tu. Tak ada lidah. Dia tak ada lidah. Rasanya lebih kat aku ni kasut ni. Ni saya punya kasut. Aduh, apa yang ada lah Ui, tapi comfort betul lah ni. Berat. Comfort gila. You cycle pakai Brompton? So hari ni kita betul-betul buat fitting lah. Kaki tadi kaki, ini kaki, tinggi, selah kangkang, tangan. Mau ada soalan? Ni untuk apa? Ni untuk ukur apa? Tinggi. Untuk ukur tinggi. Okay, ni. Di sini. Ha. Kaki ikut tapak kaki tu. Okay. Belakang sikit. Bagi kena sendal belakang tu. Yes. Okay. Tarik sampai rasa macam duduk atas biskal. Tarik je. Sampai rasa pressure sikit. Okay. 86.5. Alright. Okay, ni untuk apa? Nak ukur telah kangkang sebab nanti kena potong kat basikal. Potong ni lah. Sebab apa kena potong? Sebab ni tak boleh masuk alam. Kalau masuk alam nanti langgar tayar ni. So kena potong kat sini. Kena ukur. Potong kena guna ni lah. Ya. Kena guna gergaji Gila betul kan. So kita nak test fitting, dah kena potong, dah kena sunat, kasut dah try, fitting kasut dah buat. So ni nak riding positioning ni. Yes. Riding Nak position. cari riding position. So salah satu benda yang saya pelik dari kasut ni, dia tak ada lidah, dia tak ada ni. So bila kita tengok orang cuba cari Iron Man kan, kasut ni memang tak nak ada lidah dan kasut ni dicipta tanpa pakai stokin. So orang main Iron Man ni apa? Iron Man ni adalah sukan triathlon, dari basikal, swimming. Lepas swimming di basikal. Kita orang pakai macam ni, basah-basah pakai. So tak payah pakai stokin kasut ni. Okay, pijak pedal belah kiri. Biasa kidal ke kanan? Biasa kanan. Biasa kanan, so kiri masuk dulu. Okay, masukkan klip tu. Macam mana nak masuk Tengok ni, dia punya longkang dia tu. Sekejap, turun dulu kaki. Turun sekejap kaki. Okay. Ni, nampak ni? Masukkan dia punya bahagian depan tu kat sini. Okay, try dapat kan? Sebelum 300 Syah kena training lebih. Naik atas saddle. Boleh naik je. Naik je. Naik tu kan? Oi, seram ah. Okay, masukkan. Syah. Ini macam tipu saya ni. Betul. Boleh senang je masuk. Syah. Aku risau hang kena training lebih Syah. Macam tinggi je. Kayu. Try kayu. Okay, meh bagi saya adjust. Okay, betul. Okay, nak buka klip tu, kaki tu twist macam ni. Keluar kanan, keluar dalam. Keluar, to make keluar. Kuat. Dia takkan patahnya. Kuat. Come on Syah. You can do it. Oh, selamat. Okay. Okay, betul. Okay, belah kiri pula. Yang belah kiri ni kena buka dulu kasut tu. Longgar, sekejap saya tolong longgarkan. Sebab dia tak boleh nak ni. Klip tu longgar. Mungkin kat tak habis ketat tadi. Okay, cabut kasut. Ni. Aku rasa aku beli yang display. Display boleh dapat. 8,900. 8,500. So struggle. Tapi kena it's a something new. Yeah, something new. At least dapat belajar sesuatu. Oh, tak ketat. Kan? Pada tadi dah pulas kau lah. Dalam Sekejap. Twist, keluar. To make keluar. Kuat. Kupil. Fail betul lah benda. Jangan takut. Okay, ni boleh. So kes saya ni tangan saya pendek kan? Tak? Oh, panjang. Nak kena tengok balik nanti bila saya dah adjust.
Alright, so sekarang tiba saya punya turn untuk ukur saya punya basikal di sini. Tadi basikal Cikgu Syah size 54. Hampa memang kelabu couple Dia ada dua warna BFF. Tak, jadi kalau aku ambil yang ni aku sama hang. Weh, tak sabar ah. Sempat tak ni agak-agak. Sorry, tu berlambak. Sorry. Okay. Sampai rasa ni dah. Ni break kan? 7.8 Ni tak ada break. Okey, boleh turun. Okay, ini step pertama ni. Saddle height dah okey. Okay, ini cun. Sedap gila. Sekarang ni tangan pula. Mama, duduk yang betul ni macam mana? Dia Salah tak saya tadi. dia Duduk atas kursi. Kalau dia depan macam ni. bergantung pada situasi. Kalau contoh macam ada orang dia nak speeding, power tu nak surge kan, duduk ke depan sikit. Tapi kalau nak maintain speed apa semua, duduk kat tengah-tengah. Tengah-tengah. Yes, lebih kurang macam tu lah. Dan sekarang pergi fitting balik. Tak bayar, lepas ni bayar. Tadi saya dah check lah. Walaupun dia tak tanya, saya dah check siap-siap lah. So saya yang selesa duduk macam ni untuk long distance. Yes, cuma macam sekarang ni abang punya handle tu tak, aerobar tu tak adjust lagi. So sekarang ni saya nak adjust aerobar tu pula. Okay. Sebenarnya lah. Okay, ni abang tarik sampai rasa Kaki panjang ke? macam kaki abang boleh tahan panjang. Abang pergi sim dekat-dekat dengan Oh, abang dapat. Tapi abang rendah sikit dia kan. kaki panjang langkah. Alright, so kita baru habis bike fitting setelah 4 jam. 4 jam. Okay, so Cikgu Syah, are you ready? Okay, tapi sebelum tu kita nak ride 300 km ni, kita kena training sikit lah. Okay, kita nak main gear-gear dulu. Gear tak kerti. Kita main dulu. Mungkin kita nak training kat area-area ni dulu, nak bagi kita selesa dulu, feel dulu. Lepas tu kita terus shoot untuk 300 km kita. Boleh. Berani tak Cikgu Syah? Berani. Kita nak kena buat juga. Kena buat juga. Inilah challenge kita. Ini challenge kita. Ini janji kita kepada penonton-penonton. Okay, let's go. Kita training dulu. Okay, kita nak main gear. Gear ni gear yang elektronik tau. Cikgu Najmi, boleh terangkan sikit tak belah kanan? Bagi briefing kita sikit, Belah kanan berat. Okay, belah kanan berat. So belah kiri ringan. Belah kiri ringan. Mata ni je. Ada kat sini, ada kat sini. Belah sini. kanan pun sama berat, belah kiri ringan. So dekat sini ni. Kat sini pun kita boleh tukar. Kalau tak nak pakai kat sini. Okay, so kanan adalah berat. Berat. So kita nak naik, kita nak beratkan, kita tekan. Okay. Nampak tak? Nampak? Dia berat. So saya beratkan. Saya ringankan. Okey, sama juga dengan depan. Dah tengok rantai tu kan, saya beratkan. Nampak? Ni saya beratkan. Okay, sekejap. Nak charge bateri dia macam mana? Oh, itu kita tak belajar lagi. Oi, jangan main-main. Dia dekat sini. Ada bateri? Oh, dia ada charger dia. Ni. Kenapa ada bateri? Takkan nak kena masuk basikal? Hampa ingat handphone je kena charge. Basikal pun kena Oh charge. ya, aku rasa kena charge dulu. Kena charge dulu. kejap. Bagi kita terciduk nanti 300 kilo. La ilah. Kalau tak ada bateri tak boleh tukar gear. Boleh pakai gear sama Jadi fiksi lah. Okay, so tadi kita fitting seat, saddle, ni apa kita panggil? Kita panggil dia punya Tanduk dia, aerobar dia, kita fitting tangan. Tangan mesti 90 degree kan dia cakap tadi kan. Okay, so kita training dulu boleh? Kita pusing dalam 40 round dulu, bagi biasa dulu badan, bagi panas dulu. tukar gear. Okay. Tukar-tukar gear, jom. Boleh kita gerak dulu kejap, jom. Okay, so kita dah habis tadi test basikal semua. Ada apa lagi ni? Okay, last kita akan tukar baju dulu. Oh.
Kita kena bawa ini Ni apa? Mata hitam. nanti Cikgu Syah kena pergi beli dekat Decathlon lah. Okay. Ni kita akan pergi mata hitam sebab yang ni dia apa bagi? Prism. So dia takkan sakit mata. Dia syak sikit. Tapi kejap, video kita ni dah panjang sangat kejap tau. pula. Ya. Apa Asal semangat ni? kita nak buat 300 dah berapa jam lagi. Saya rasa semua orang tak nak tengok ni. Oi, jangan weh, kita dah janji weh. Macam mana je buat? Saya rasa Panjang sangat? Kena panjang sangat. Tak, sekarang ni panjang sangat. Tersasul lah saya ni. Nampak sangat lama tadi dalam tu. Saya baru lagi tukar baju. Apalah semua lah. Okey, tak apa, kita roll. Kasut baru beli. Rasuk baru beli, helmet. Saya rasa kita kena buat Part tu. Okey, boleh lah Cikgu Najmi. Part tu lah, part tu. Part tu, nak takut video kita 4 jam. Part tu kita kena terus jalan lah. Terus jalan. Okey. Okay, so kita tukar baju. Tapi you all tunggu untuk part tu sebab video terlalu panjang sangat. Takut dah 4 jam you all pun menyampah tengok kita orang. Okey, jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.